Okey, Assalamualaikum, selamat petang, selamat tengah hari ataupun selamat berjumpa. Okey, apa yang akan anda dapat melalui sistem ni, pembelian anda ialah template measurement architecture, template measurement structure. Dan juga tuan-tuan akan dapat bonus, bonus template bill of quantity, mana ada semua jenis bill of quantity bangunan saja dan termasuk sedikit external work. Okey. Seterusnya saya akan terangkan satu persatu kemudian. Terima kasih. Okey, selamat datang kembali lagi. Kita apabila tuan-tuan beli template measurement ni, akan anda atau tuan-tuan akan dapat dua template. Satu template measurement architecture, satu template measurement structure. Okey. Kita buka measurement untuk architecture. Architecture ni kebanyakan kerja-kerja arkitek lah. Yang kalau kita tengok pada sheet pertama ni, dia ada banyak sheet. Ada contoh kira JFA, door, air manggri, window, internal floor, external floor, kolam renang, internal wall. Okey, tujuan template ni adalah untuk memudahkan tuan-tuan masukkan data-data yang tuan-tuan dapat dan tak perlu bermula daripada scratch lah untuk buatkan Excel untuk kerja-kerja taking off ni lah. Apabila tuan-tuan dapat je template ni semua tuan-tuan boleh dapatkan, boleh tukar. Contohnya kan, tuan-tuan boleh delete ni semua, masukkanlah tuan-tuan punya contoh ni dalam ni building Dewan, boleh tukar lah. So dalam Dewan ni ada bilik sukan dan macam-macam bilik lah, macam tadi ada utility switch lah. Kalau projek tuan, bolehlah tukar ni kepada mungkin banglo, building tu banglo, ground floor dia ada bilik air, semua dia boleh tukar lah. Jadi dekat sini masukkan ikut kolom ni, ada berapa, faktor berapa, panjang dia berapa, lebar berapa, so kita akan dapat kuantiti. Itu tujuan untuk dapatkan GFA. GFA ni penting lah kalau sebagai seorang QS ke kontraktor, dia nak tahu kos untuk buat projek tu lah. Kalau tuan nak buat banglo 1, banglo 2 pun boleh juga. Dalam banglo ni ada banyak lah, mungkin dekat ground floor ni ada bilik dia dan sebagainya lah. Okey, untuk seterusnya kita ada door. Kita buka door, jadi tuan-tuan masukkanlah D1. Dalam kes ni D1 masukkanlah. Katakan D1 dibuat daripada aluminium door. Okey, TL. DL ni kod dia aluminium door. Mungkin ikut location ni, LOCTN ni location. Location 1 sampai 6, 6 sampai 10, 10 sampai 14 dan ni. Okey. Lepas tu ni kosong lah, tak ada apa ni. B per metric ton ni. Berat per metric ton, tak perlu lah. Yang penting sini lah. Okey. Ni ada 11, bilangan location 6 sampai 10 ada 2, 10 sampai 14 ada 8, ada 8 unit di satu lah. Jadi kuantiti dah ada 21. Kalau tuan-tuan klik sini, ni formula dia. Ini campur ni, campur ini, campur dengan H11 sampai sini. Okey. Escape. Dapat 21 ni, mana ni campur ni, campur ni. 11 campur 2, campur 8, dapat 21. Okey, kalau tuan-tuan malas nak klik 2 kali, kat atas ni pun dah nampak formula dia. Okey. Tak perlu bimbang lah. So, yang ini, area ni, tujuannya area meter square per wall deduction, maksud dia, apabila tuan-tuan nak buat pengiraan kerja-kerja dinding nanti, tak perlulah nak kira balik berapa banyak kawasan yang perlu ada batu bata. Sebab dekat sini, dah siap-siap dah ada kuantiti untuk kawasan dinding yang tidak ada pintu. Mana kalau tak ada pintu, kawasan ni lah yang dibuat kena bina batu bata. Ataupun ikat batu bata lah. Faham Yang agak faham lah. Painting pun sama kawasannya untuk dicat.
Jadi tak perlu nak kira 2 kali lah. Okay, seterusnya kita tengok ayam manggri. Ayam manggri pun sama. Letak nama projek sini. Kita ada internal door. Number of door. Number of door ada 8. L6 ni mana kod untuk ayam manggri ni. Kod apa ni? Masuk L2 ada 2. L ni biasanya kalau tu apa? Pemegang dia, latch ke apa lah. Ni, semua kita kod ni ada. Tuan-tuan boleh tengok lah. Dia punya. Boleh modify sebenarnya. Boleh modify. Modify balik. Okay. Lepas tu kita ada window. Window ni kod. Window W1. Aluminium. Fixed louvet. Lintel L1. Seal not available. Number. Ground floor ada 13. Quantity 13. Okay. Overall size. Ni dia. Kalau 0.86 kali 4.4. Area meter square deduct to external. Ni super juga. Kita dah siap-siap ada kan untuk kawasan yang kita deduct yang apa nama kawasan yang tak perlu ada yang perlu dia banner dengan batu-bata. Tengok formula pun sama lah. Siap-siap dah. Ni lintel, length. Lintel. Okay. Ini meter square nampak. Meter square AC. Kita tahu lah. Okay. Ni boleh check. Tempat kita check. L1, H1. Kita masuk kod kita lah. Tulis sekali. Ada description sikit. Untuk terangkan. Apa yang kita buat di atas. Tinggal modify je. Lepas tu kita ada internal floor finish. Ni. Kita ada contoh macam projek ni. Ada gelanggang serbaguna. Deduct 6. Kali 0.9, 0.5. Kawasan yang tak ada internal floor finish. Deduct Swiss cabinet. Kawasan-kawasan yang tak perlu. Tu kita tolak lah. So kita bila kita buat tolak tu kita total lah semua sekali. Dapatlah banyak ni. InsyaAllah boleh faham. Okay. Boleh dapatkan ni. Lepas tu external floor finish. External floor ni. Kolam renang. Sebenarnya template ni tuan-tuan boleh modify sebenarnya. Ikut keperluan masing-masing lah. Kebijaksanaan masing-masing untuk modify balik. Ini semua dah siap je. Cuma tukar je. Kawasan yang tak ada lah. Kalau yang besar ada lah. Kalau ada. Kalau tak ada tak perlu modify. Ini schedule of taking off sheet of wall finish. Wall finish. Okay, bilik M&E, kat ground floor, SSB room, store. Ni boleh modify lah. Mungkin kawasan apa? Ground floor ada apa? Bilik. Bilik. Kalau hospital tu ada bilik mayat. Kira je lah. Berapa? TM1, TM2, number ada belakang berapa? Kira je. Okay. Ni formula dia. Okay. TM1, TM2. Location kat sini. TM1, 1. TM2, 2. Numbers ada 2. Okay. Length 7.8. Ini wall finishes. TM1 ni maksudnya dia punya keluasan. Kawasan mana? TM2 ada 2. Jadi kat bawah ni. Kita tengok. Boleh modify. Ni 1 kali 2. 2. Okay, kita akan masuk sini lah. Okay, deduct FD1. Kawasan yang tak perlu ada. Tak ada perlu wall finishes. Wall finishes. Plaster and paint, nampak tu? Plaster and paint. Location bilik M&E. 2. 2 numbers. Length 7.8. Ini kena masuk lah. 7.8. Kali 2 kali 1 kali 4, 5, 5. Height 5. 5 meter. So, quantity 2 kali 7.8. F10. G10 kali F10. H10. H10 kali G10 kali F10. So, dia akan dapat lah 78
meter square. Lepas tu tolak ni. Sebenarnya, kuantiti nanti dia akan total ni. Termasuk dia akan highlight ni. Sekejap ya. Tu. Dia akan highlight semua. Masuk semua. Dia tolak semua. Siap dengan penolakan dia. So, tu dia dapat figure ni. Senang. Kita nak tahu mana dia dapat. Klik je 2 kali. Tu dia. Okey. Jadi, lebih baik anda gunakan laptop ataupun desktop lah untuk dapatkan dia punya pengiraan yang betul, yang jelas lah. Okey, tu dari segi architecture. Kita tengok pula measurement structure. Structure biasa kita ada pie cap, ada pipe footing. Okey, pie cap ni kawasan foundation yang menggunakan pile. Jadi kita kena tengoklah, masukkan P2 ada berapa, P16 ada, P2 ada berapa, P3 ada, macam kes ni 16, masukkan. Ini sebagai template aja atau base. Ini tuan-tuan kena modify lah. Ada berapa point, total point, ni 140 point. Kemudian kalau kita tengok sini, dia ada tulis A9, maknanya dia refer kat sini. Okay, 16 dia refer kat sini. So dia ambil kat sini, taruh sini. Dia masukkan dulu. Ini sebagai dia punya summary lah. Jadi P2 ada number 16, length 1.2, width 0.6, height 0.6. Girth, keliling dia F2D campur 2C. 2 kali D campur 2C ni. Kalau tengok kat atas ni pun sama. Nampak? Kalau kita klik 2 kali, tu formula dia. Nampak Okey, itu pengenalan pile cap lah. Lepas tu ada pipe footing. Pipe footing ni yang tak ada pile lah. Lepas tu dia panggil F1, F2. Ada 26 kali 48 biji. Kita boleh modify lah. Kita tambah lagi. Kalau kita katakan kita nak tambah lagi F3. Kita modify je sini. F3. Oops, sorry. F3 kita ada katakan 10. Bolehlah 10 sini. So, total dia akan jadi tambah lagi. Dia 48. Jadi kita tambah sini F3. Macam dia buat ni. F3, F2. Kita buat sini. 48. Yang ni kita akan tahu volume of concrete, formwork. Sebenarnya kalau tak faham, klik je ni. Ataupun tengok atas ni. Macam mana formula dia buat. Okey. Lepas tu kalau untuk pie cap pun sama. Dia ada link konkret, dia ada overall height, semua ada lah. Dia bagi kat situ. Lepas tu kita ada ground beam. Ground beam kita masukkan lah. Berapa member, berapa width, berapa less slab, kalau ada slab, height. Yang menariknya boleh tengok formula-formula tu. Apa dia cari. Lepas tu kita tengok kat sini, volume on concrete, semua kita boleh tahu. Lepas tu kita ada column stump, basement base, basement RC wall, retaining wall, column. Kita boleh tengok lah. Kalau tak faham macam mana dia dapat, kita kena bahasa basic tu kita kena tahu. Ini location dia letak location A to Z ke. Nombor orang ada 4, height ada 5, diameter 0.5, kolom bulat nampak? Kolom bulat. Sebab tu dia tulis diameter. Kalau kolom biasa, tak ada lah. Jadi, dia akan buat, dia punya height berapa, lepas tu dia punya pi dia berapa. Ini formula lah. J pi. Ini macam ni dapat pi, J pi. 3.14. Formula lah. Kena tahulah tu. Kalau tak tahu, kena tanya seseorang yang tahulah. Okey, banyak lah. Stiffener ada, stiffener besi, floor beam. Semua tuan-tuan boleh. Upper floor slab,
Semua ada. Okey, ini untuk bahagian taking off. Selepas dapat taking off, tuan-tuan akan ada template free BQ. Ni sungguh menarik sebab dalam ni kita akan berikan macam primaries mana tuan-tuan boleh gunakan ni sebagai template dan boleh modified. Lepas tu di sebelah dia ni ada list of primaries yang normal lah. Tapi maknanya kalau ada extra client tak tambah, tuan-tuan boleh modify kat sini, tambah sini, kemudian ceritakan, dapatkan kitab description ni masuk dalam primaries dan format primaries dah ada, jadi tak perlu pening-pening kepala lah. Format primaries boleh masukkan dalam primaries. Okey, selain pada itu ada banyak jenis bangunan dan termasuk external work. Contohnya saya ambil blok pentadbiran lah. Dalam pentadbiran ni macam-macam ada. Apron, frame, floor, roof, staircase, external wall. Kemudian ada summary hujung ni. Mudah. Boleh link ke setiap tu. Kalau ada harga sini boleh link dia punya harga kat sini. Contoh saya ambil untuk frame. Okey, ni frame ni pergi kat summary, tengok bawah frame, sini link kat sini, harga tuan akan dapat. Okey, bukan itu saja. Yang bestnya ada dah siap semua, ada grand summary. Okey, update. Lepas tu main building, blok pentadbiran, masukkan ni. Semua boleh modified. Ni jumlah ni ke borang tender JKR lah ni. Kalau projek JKR, kalau projek private, tukar lah. Okey. Okey. Itu saja untuk keterangan ini. Harap tuan-tuan faham. Dan ada masalah, kita boleh bincang dan boleh kontak saya. Okey. Sekian. Terima kasih.